cikgu. Boleh cikgu perkenalkan diri? Okey, nama Cikgu Fauzia. Cikgu ajar BM. Okey, cikgu, boleh tak hari ni saya tanya satu soalan kat cikgu? Boleh? Okey. Kalau cikgu bukan seorang guru, apa pekerjaan yang cikgu akan pilih sekarang? Oh, kalau cikgu bukan seorang guru, mungkin cikgu jadi petani. Cikgu suka menanam sayur, tanam bunga, macam-macam. Wow. Cikgu rasa macam tenang dia tengok pokok-pokok, macam tu. Kenapa tu? Sebab cikgu memang sukalah berkebun ni. Memang minat cikgu dari kecil lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Good morning, teacher. Yes, good morning. Teacher, boleh tak saya tanya satu soalan? Okay. Okey, sebelum tu boleh tak teacher perkenalkan diri dulu? Okay. My name is Teacher Lalita. Okay. I teach English. Kalau cikgu bukan seorang guru, apa pekerjaan yang cikgu akan pilih sekarang? Okay, teacher akan pilih teacher nak jadi seorang doktor lah. Doktor, wow. Kenapa tu? Okay, because teacher suka human anatomy. Lepas tu teacher suka perubatan. So teacher suka belajar tentang diagnosis, simptom. So teacher minatlah perubatan. Tapi kenapa teacher jadi guru pula? Maybe at that time tak ada role model. Lepas tu waktu tu teacher nak jadi guru. Tapi bila as years pass, I realise that my passion is more for medicine. Okay, terima kasih teacher. Okay, welcome. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Aulia. Hari ni saya nak tanya cikgu satu soalan. Okey, apa soalannya? Tapi sebelum tu, boleh tak cikgu perkenalkan diri dulu? Okey. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Nushir Wansyah bin Ramli, selaku penerima makanan pentadbiran di SK Methodist Aitawa ni. Baik cikgu, saya nak tanya, kalau cikgu bukan seorang guru, apakah pekerjaan cikgu yang akan cikgu pilih sekarang? Okey, kalau sekarang ni cikgu bukan bekerja sebagai seorang cikgu. Okey, untuk pengetahuan semualah ya. Mungkin cikgu adalah seorang mekanik motosikal ataupun sudah memiliki bengkel motosikal. Sebab sebelum cikgu menjadi guru, cikgu pernah bekerja sebagai mekanik motosikal. Wah cikgu, baik cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Itu sahaja soalan saya hari ini. Okey, sama-sama Aulia. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya satu soalan. Boleh. Tapi sebelum tu, boleh tak Ustazah perkenalkan diri Ustazah dahulu? Ustazah Ruslindawati binti Syari, mengajar subjek pendidikan Islam. Baik Ustazah, saya ingin bertanya, boleh tak Ustazah tunjukkan satu barang dalam beg cikgu yang menunjukkan Ustazah seorang guru? Biasanya barang dalam beg, bila seorang guru tu biasanya nak tengok juga je. Boleh Ustazah? Biasanya pen merah lah. Kenapa pen merah ya Ustazah? Sebab biasanya pen merah ni kita guna untuk semak kerja murid lah. Wah Ustazah, Ustazah biasanya ada berapa pen merah? Pen merah biasanya satu atau dua batang lah dalam, ataupun kadang-kadang lebih daripada dua batang pun ada persediaan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bila-bila pen tu dah habis dakwat kan. Wah, terima kasih Ustazah. Ya, Itu sahaja sama-sama. daripada saya. Ya, terima kasih. Ya, sama.